Okey geng, anchor silver, anchor chrome. Okey, korang banyak yang confuse apa beza anchor silver dengan anchor chrome. So dalam video ni saya akan tunjuk kat korang macam mana beza anchor silver dengan anchor chrome. Okey. So, lai. Silver 803, okey, silver 803. Okey, sebab yang ni demo, so saya akan tunjuk terus lah. Tak ada primer, tak ada sandpaper. Tapi kalau korang nak buat projek betul-betul, korang kena buat lah Okey, so yang ni silver. Baik. So C018 decorative chrome. Okey, C018 decorative chrome. Okey, yang ni saya nak highlight Saya highlight hari-hari saya cakap. Yang ni semi chrome kan. Yang ni bukan 100% chrome tapi still ada mirroring lah Yang ni semi chrome, kita panggil decorative chrome untuk barang-barang dekoratif lah, untuk barang-barang rumah, untuk barang-barang motor saya tak saja sangat lah. Sebab dia tak boleh campur dengan clear. Ingat tak boleh campur dengan clear. Dia punya colour macam mana? Tengok ni. Okey, padu. Barang padu geng, barang padu. Okey, so korang boleh nampak beza dia. Korang boleh nampak beza dia. Yang selalu berbalah tu, yang selalu berbalah. Okey, yang ni silver, yang ni decorative chrome.